journey aku bermula. Sekarang pukul 9 pagi. Jom, let's go. Rasa nak makan berapa yang kata? Akan ada trip 48 jam Anwar. Tengok. Dan tengoklah macam mana. Makan ke fly. Ku berikan semua. Aku dengan Q dah check in, tapi kita punya pemandangan untuk 2 jam lah kot. Habis sejam. Ya, kita tengok pemandangan depan ni. Tunggu 2 orang khas. Kita Mat. Pukul 2. Aku pergi surau kejap sambil-sambil sebab menunggu gas nak datang. Seorang dah masuk launch, seorang lagi menunggu. So pergi surau kejap. Tinggalkan ku sendiri. Okey, aku termasuk kawasan Ombak Umrah. Macam mana aku nak keluar? Ya Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkan ku sendiri. Aku dah pisang tengah. Senyuman manis di bawah angin. Ku tunggu di kau terasa dingin. Meninggalkan ku sendiri. Jangan disimpan tiada rahsia. Katakan saja ku terima. Engkau tetap pergi, pergi meninggalkan ku sendiri. Aku duka kita lagi bersama. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkan ku sendiri. Jika membuka ruang penyimpanan di atas, pastikan semua barangan anda telah diambil. Penopang transit ini nanti akan tutup mendapatkan maklumat. Jom 55. Jom. Now kita pergi pasport punya urusan. Let's go. Ni muka aku esok ni. Sini. Ni muka aku esok. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati Hai, aku berasa naik tempat baru bang. meninggalkan aku, meninggalkan ku sendiri. Apple Restaurant. Kita lalui bersama. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, Oh, esok pagi ni gua nampak tak tahu apa-apa kat depan ni. Satu benda menarik kalau kat Sarawak ni adalah hotel dia tau. Harga dia pun semua bala. Kau tengok hotel ni. Endingnya pada pukul 11 aku tak tidur lagi. Baru settle footage semua. Selamat pagi. Ini panggil perkembangan pagi. Dulu ni laut, belum tambak. Bismillah. Okay, go. 7:43. Okay, kita tengok view pagi. Sebab malam-malam ni apa-apa. Ya, nice hotel ni untuk stay. Bukan impiannya.
Mampukah ku 20. bertahan? Awak kadang. Nampak terangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak terangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Round 2. Beginikah Kedua suku kadang kena blok. Yang paling menakutkan. akhir sengsara setelah dicurahkan semua. Cuba ku dalami sampai termimpi-mimpi. Yang 3. Namun apa yang ku Lagu belakang. Beberapa jam lagi. sama berkecamuk hati Tak gila dia orang. Mungkin baru belas tadi habis. Pukul 3.30 dah saya kemas lah. Power. Mampukah ku bertahan? Setengah. Round 2 balik. 3.30. Dapat kita rangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Dapat kita rangkah dilema di wajahku. Jujur kau tengok muka aku dengan Q dah barai mat. Barai gila ni. Okey. Semuanya okey ke? Boleh penat bai. Barai mat, barai. Ada tempat wrapping biar aku pecah. So tak sedap. Aku panggil 90 sen. Balik ya. Kita buka pukul 6 Abang Isyam. Semua dugaan. Pukul 6 guys. Pukul 6 kami keluar kabur kat sini guys. 7.12 aku dekat dalam malam lepas dah. So kita nak settlekan gambar, masuk dalam komputer, send kepada orang, dia akan select. Aku tengah post upload je. So sabarlah. Alright. Dah pukul 8 ke? Ya, 8.5 minit. Wah memang kental be. Kental gila be. Weh, tak kelakar weh, kena turun bawah weh. Tak kelakar weh. Gila babi lah. Aku habiskan trip aku kali ni dengan berjalan dekat airport. Apa benda ni? Bye pergi dulu. 8.40. Alright, kali ni dapat benda yang aku nak ni. Cantik ni. Oh, alhamdulillah. Dapat 50. Kita masih tunggu orang lain masuk. Buat gambar lagi ya. So, masuk foto pun tak tahu. Itulah bank kot. Aku tengah lalok ni. Lalok gila. So, trip ni alhamdulillah berjadi. Esok Jumaat kita kena pergi dah. Ada job. Dia tukar lampu jadi Di sini selamanya. mau kat rumah. Rugi jika sendiri. Hanyut jika sendiri. Sebelah suku malam weh. Aku mencut dalam kereta. Rindu bunyi lagi. Bersamaku. Aku kat sini. Rasa itu. Jom kita keluar out slot ni. Kamu satu dah. Pukul 4.20. Takkan di sini selamanya. 4.20. Jeli. Rugi jika
soon.